Okey, ini kali pertama Nasi masuk. So, agak nervous juga dan excited. Tak naklah berharapan tinggi sangat nak menang ke apa. Kalau menang Alhamdulillah, tak menang betul kita seronok dengan orang-orang. Oh, pesaing, tapi rasa semua hebat-hebat. Aktiviti macam ni memang I suka. So I anggap ni sebagai salah satu aktiviti kardio lah untuk hari ni. Berbeza sikit minggu ni. Hari ni perasaan saya berkobar-kobar tapi saya penat. Baru habis syuting 3 pagi. Dari Melaka datang sini untuk meja hiburan. Saya pun dah lama sebenarnya tak bermaraton ke apa semua. So saya rasa ini satu peluang yang cukup baiklah untuk saya memperbaiki stamina saya ataupun memperbaiki tahap kesihatan saya. Bangga, puas hati sebab walaupun tak cukup tidur apa semua tetap dapat jugalah apresiasi kan. Tapi seram juga di senam. Saya sebenarnya belakang Alif je. Saya tahu Alif tak cukup rehat. Tapi saya kagum dengan dia sebab dia boleh habiskan. Saya happy lah main juara kan. Saya dapat nombor 3. Kan? Nombor 3 tau. Terima kasih meja hiburan. Terima kasih Alif pula. Walaupun kami tidak dapat nombor 1, tapi kami tetap juara sebab kami sampai ke hujung.